Okey, sekarang ni aku akan tunjukkan macam mana cara untuk trik menggunakan, eee, indicator ni. Okey. So, kenapa indicator ni? Sebabnya, macam, scanner ataupun dashboard dia lebih kepada untuk multi time frame dan juga multi pair lah, untuk banyak-banyak pair. Tapi kalau kata, yelah sekarang ni macam ramai yang fokus untuk trade Go sahaja kan. So, mana yang tak nak sakit kepala, malah nak fikir pair lain dan nak fokus Go je sebab Go sekarang ni kan dia punya ni kan laju. So, boleh guna, indikator ni je. Okey, indikator ni dia lebih kepada untuk single time frame ataupun multi pun boleh, cuma lebih kepada single pair lah. So dia boleh fokus untuk satu pair je. Okey, untuk, ni sebenarnya macam-macam boleh boleh, kalau kau ada SOP untuk trade macam ekstrim ke apa, so korang boleh guna untuk ni sebab dia akan ada alert lah untuk setiap tu momentum, keadaan arah. Kalau kau suka guna re-entry keadaan arah ke, kau ada SOP, ni, kau boleh gunakan, function-function yang ada lah. Okey, tapi kali ni aku nak tunjuk cara senang saja. So, tak nak sakit kepala, contoh untuk orang yang dia nak relax-relax je, nak trade yang santai je, okey. So, kau tak perlu fokus banyak-banyak, kau fokus satu je, iaitu re-entry momentum. Okey, contoh kat sini ada re-entry momentum buy. Okey. So, bila keluar re-entry momentum buy, maksudnya dia ada, momentum. Lepas tu dia akan datang untuk reject dekat, MA510 low lah. Okey, so bila close je candle ni warna merah ni kat sini, so maka akan keluarlah, alert yang menyatakan yang, ada re-entry momentum, buy di sini. Okey, automatic dia, tapi syarat dia kena close dululah. Bila close dia reject, akan keluarlah alert tu. Okey. So, bila keluar alert ni, korang dah boleh fikirlah untuk masuk buy, untuk nak entry ke tak. Okey. So, macam mana nak validkan re-entry ni? Okey. Sebenarnya, korang tak, secara jujurnya aku boleh cakap, ini sekadar untuk aku just, keluarkan apa yang ada dekat mengikut apa, SOP BBMA. Tapi bukan semua setup yang berlaku tu kita boleh entry sesuka hati. Ha. So, kita nak kurangkan risiko, contoh kau boleh masuk, boleh masuk, tapi, kita tak tahu adakah setup ni menjadi ataupun tak. Sebab dalam BBMA ke ataupun teknik apa pun, ada setup tu yang ada persen akan jadi. So, terpulah pada kita untuk kita cari setup yang terbaik. So, sebab tu aku cakap kita boleh, eee, guna indikator ni sebagai guide lah, ataupun ni lebih kepada macam nak nak apa, nak, yelah kalau kau tunggu semata-mata kan, macam ni dia ada alert, okey, keluar alert, okey ada, kena arah apa semua, ni kau on off lah kalau tak nak guna. So yang ni kalau orang yang ada, masih bekerja ke apa, so kau boleh je fokus, untuk tunggu je alert ni keluar. Yang ni pun boleh setting dekat phone untuk ni lah, kalau kau pakai VPN ke apa ataupun on dekat PC kat rumah ke pergi kerja, so nanti dia akan alert lah untuk, ni. Okey. So, berbalik pada SOP, okey, bila keluar je re-entry momentum ni, adakah tu boleh buy? Okey. So, nasihat aku, kau kena check eee, beberapa ni lah, beberapa faktor supaya kita boleh, kurangkan risiko untuk loss lah. Kalau setup tu gagal, at least kita tahu apa nak buat. Kalau setup tu berjaya, apa kita nak buat. Okey. So, bila dapat alert re-entry momentum ni, benda yang pertama kau kena tengok adalah MA50. MA50, make sure MA50 ni, sebenarnya aku boleh je filter untuk, eee, follow SOP yang betul, tapi, aku malas nak, aku buat ni secara general untuk umum. So, sebab setiap orang ada, SOP masing-masing, so dia boleh guna ni lah. So, untuk cara aku, kau kena check dulu MA50 ni berada di mana. Syarat pertama dia, bila ada re-entry, kau kena tengok MA50 ni. So, kalau dia berada di antara mid BB dan juga low BB, dia berada di tengah-tengah ni, so kau selamat untuk entry. So tu adalah salah satu ciri-ciri yang selamat lah untuk entry.
ataupun dia berada, contoh ni re-entry momentum buy, dia berada di atas, dia belum, dia hampir-hampir nak cross. So contoh macam kat sini dia hampir-hampir nak cross ni. Biasa kalau yang baru nak cross ni dia lebih kepada re-entry permulaan. So yang ni biasa dia akan pergi jauh lah. Tapi kena hati-hati lah, kadang-kadang dia ada juga tak jadi. Tapi kalau yang macam ni, dia biasanya kalau jadi dia pergi jauh, macam ni. Sebab dia re-entry yang pertama. Macam yang ni yang kedua lah, sebabnya dia dah jalan lah. Bagi aku yang ini adalah yang terbaik lah. Kalau ni, kalau jumpa re-entry kat sini. Nanti aku tunjuk contoh kalau ada. Okay. So yang pertama, MA50. Make sure dia berada di dalam BB. Kalau tak ada di dalam BB, dia ada di luar BB. Okay. So apa akan jadi kalau dia berada di luar BB? Re-entry, okay, ni contoh ni, re-entry berada di luar BB. So bila contoh, bila yang ni dia tak nampak. Contoh yang ni ada re-entry sell, tapi MA50 berada di luar BB. So apa jadi? So kemungkinan besar price akan datang pergi cari MA50 ni untuk buat rejection ke ataupun apa-apa ni lah dia punya ni. Sebab tu aku suruh elakkan daripada re-entry lah. Contoh macam ni, ini bagi aku tak, aku takkan masuk lah kalau macam ni. Ada momentum, ada re-entry, tapi MA50 berada di luar. Sebabnya dia akan lebih kepada, dia akan boleh pergi ke arah MA50 ni. Dia akan mencari MA50. Macam ni contoh yang ni, okey. Sebab dia berada di tengah-tengah. Contoh kau nampak ini dia berada di tengah-tengah, ini dia di tengah. So bila yang ada di tengah-tengah ni, di zone zero loss ni, dia akan potensi tinggi lah untuk ni. Ni nanti aku tunjuk kenapa ini fail. Bukan fail lah, maksudnya dia berisiko sikit nanti. Okay, tu yang pertama. Yang kau kena tengok adalah MA50. Okay. So yang kedua, apa yang kau perlu check? Okay, yang kedua, kau kena check ada extreme tak? Contoh ni ada momentum. Kadang-kadang ada momentum. Ni contoh. Ni aku tulis siap-siap. Extreme momentum sell. Dia ada momentum, tapi dalam masa yang sama dia ada ekstrim. Ada momentum dan ada ekstrim. Ini kau kena hati-hati jugalah, sebabnya bila berlaku ekstrim macam ni, ekstrim momentum ni, dia ada beza entry momentum ataupun ekstrim biasa. Contoh macam kat bawah ni dia ekstrim biasa. Kalau momentum ni dia ada 2-3 candle, so dia buat momentum, lepas tu dia keluar ekstrim. Ni aku tulis kat sini sebagai ekstrim momentum lah. So kalau ada ekstrim momentum, lepas tu ada re-entry buy ataupun sell, itu kena hati-hati sikit. Kemungkinan boleh jadi dia bertukar arah lah. Bila ada ekstrim, seperti yang kita tahulah, bila ada ekstrim, kemungkinan dia boleh bertukar arah ataupun dia boleh je teruskan. Macam ni, kes ni dia teruskan perjalanan. Tapi kalau dia tak jadi, dia ni kau kena hati-hati. Contoh yang ni tak ada ekstrim. Okay, so ni kira selamat lah ni. Dua. Lepas tu yang ketiga, kau kena tengok adakah dia sedang membuat MHV. Okay. Kalau macam ni kau tak nampak sangat lah. Dia datang sekali, dia pergi. Ni contoh macam ni. Macam mana aku nak bagi nampak lagi jelas. Sekejap aku cari dulu. Dia okay, contoh macam ni. Re-entry. Lepas tu dia membentuk MHV macam ni. Ini ada momentum. Dia tepi wajib. Lepas tu dia reject atas. Lepas tu dia buat candle lah. So kat sini adalah MHV. Kalau ada MHV, maksudnya yang mana yang lagi. Okay, contoh macam ni. Ini MHV. Kau rating kat sini, okay. Kau set kat sini. Tapi kalau masuk kat kedua ni, dia dah buat MHV kat sini, kau kena hati-hati. Sebab bila ada extreme, TP wajib, dia buat MHV, dia buat reactive lagi sekali ni. Ini yang biasa orang terkena. Sebabnya orang masih ingat sini masih re-entry sell. Padahal dia dah nak buat ni lah. Walaupun sini tak tukar, maksudnya kau kena hati-hati kat sini. Kalau membentuk MHV, jangan masuk.
biasa aku akan ambil yang paling paling okey adalah yang candle reject yang pertama ni. Kalau yang kali kedua, ketiga semua ni, better kau abaikanlah untuk selamatlah. Kalau kata kau dah biasa, dah tahu macam mana, contoh macam ni kan. Pertama ni, okey boleh lagilah, untuk masuk. Tapi kalau kedua, tiga ni kau kena tengok dulu. Kalau dah buat kena arah macam ni, abaikanlah. Ah, okey. Tu yang ke berapa dah untuk MHV. Lepas tu ketiga adalah kau kena check ni lah, Bollinger Bands lah, BB. Make sure BB ni menaik lah. Bila menaik macam ni dia berlaku apa, momentum trend, tengah trending lah. Kalau BB menaik macam ni. Kalau BB mendatar kau elakkan lah, macam contoh macam ni kan. Ada entry sell, ada momentum, tapi dia tak jadi. Sebab apa? Sebab kau tengok BB kat sini dia mendatar. So dia ini antara yang berisiko lah. Ah, dia boleh jadi, dia ada cara je lah, tapi elakkan untuk yang macam ni. So kalau tengok kat sini semua jelas okey. So kalau uh, EMA okey, S3 okey, MHV okey, BB okey, so kau boleh masuk je. Lagi satu, kalau ada star ni sekadar untuk memperkuatkan lah. Tak semestinya kalau ada star ni kau terus boleh masuk. Tak. So maksud bila ada star ni, maksudnya signal tu candle traffic atas sedang membuat momentum. Maksudnya dia tengah trending untuk ni. So possibility untuk setup ni berjaya tu tinggi. So kita lebih yakin sikit lah. Okay. So kalau ikut cukup ni, kau dah boleh entry. So buy je lah kat sini. Okay. So bila buy, mana nak TP? Okay. TP ni ada macam-macam cara lah. Tapi aku nak bagi tahu cara paling selamat. TP paling minimum. Cara nak TP minimum adalah di MA5 yang berlawanan. So ini adalah TP yang paling minimum kau boleh dapat. Biasa dia akan datang balik cari. So ini biasa dia akan pergi. Walau contoh yang kes-kes yang tak jadi pun, biasa dia akan jadi, dia akan pergi balik. So ini minimum lah. Kalau kau nak relax-relax tak nak ni, so masuk sini, TP kat sini pun dah dapat dah 72 pip lah. Ini kalau M5 lah. Kalau M1 dalam lebih kurang dalam 20-30 pip je lah. So 70 pip pun kira dah okey lah tu untuk ni satu setup lah. Okay. So minimum kat situ. Ini adalah tipis selamat lah. Kalau kau nak hold, macam mana nak hold? Okay, nak hold, kau kena tunggulah. Kalau dia buat candle arah macam ni, so maksudnya dia masih kuat untuk buy lah. So kau tunggulah dia buat ni macam ni. Kalau ada momentum, lagi bagus. Momentum kau hold lagi. Macam ni dia dah tak buat momentum, lepas tu dia datang balik. So bila dia datang macam ni, tadi dah positif, lepas tu sekarang ni dah auto dah banyak, dah profit dah tadi dah banyak, lepas tu tiba-tiba dia turun kat sini jadi kurang balik. So benda ni kadang-kadang jadi emosi lah. Sebab tu aku cakap kau TP je lah. Berapa contoh lah, kau backtest tengok kalau M5 ni kau cakap okay boleh sampai 1 pip, kau nak kena ambil 1 pip, kau ambil lah 1 pip. Yang ni kau perlu kemahiran masing-masing lah. Tapi kalau kau nak selamat, kau ambil je kat sini, ataupun kau ambil dekat support resistance ke apa, pulang lah yang tu. Okay. So kalau kau hold lah, kalau nak hold macam mana? Hold lama kau tengok lah. Selagi dia tak ada candle arah berlawan lah, kau boleh hold lah. Macam ni rugi lah. Nanti kat sini, lepas tu dia buat candle arah kat sini. So kat sini dah kena cut lah. So ada case yang kau masuk sini contoh lah. Ni lah contoh sell lah kat sini. Kau masuk kat sini sell contoh. Lepas tu kau hold, tunggu dia momentum, kau biarlah momentum. Momentum. Ni dah dapat apa? 500 pips. Lepas tu ada buat candle arah awal. So dapat dia 250 lah. So kat sini lah nak cut. Sebab ni dah ada candle arah tu, maksudnya dia dah start nak tukar ke arah lah. So kau dah boleh ni lah. Sama ada nak cut kat sini ataupun nak tunggu dia patah balik dekat sini pun boleh. Tapi kena hati-hati lah kalau ni.
Tapi bagi aku kalau dah dapat banyak ni, ambil je lah. Nak tunggu apa lagi. Bukan kita nak masuk pertandingan siapa paling banyak profit ke apa. Dia bagi 2 topik, ambil je lah. Sini. Okay. So cara untuk TP lah. Okay. So cara untuk cut loss macam mana? Stop loss ataupun cut loss. Biasa dalam BBMA ni kita cut loss lah. Okay, contoh macam ni lah. Kalau kau ambil kat sini, kau still boleh profit lagi. Ni contoh lah. Kalau kau tak perasan lah BB dia sedang apa sideway macam ni, mendatar macam ni, kau masuk juga ke sini. So dia float dalam 30-40 pip. So kau masih boleh ambil juga lah dalam 40 pip. Sebab kat sini dia TP yang selamat lah minimum. Still okay. Walaupun 40 pip itu still okay. Tapi macam mana kalau signal tu tak mengikut arah yang kita nak. Okay, kita nak sell, lepas tu tiba-tiba dia bertukar arah macam ni. Contoh keluar ni. Okay. So pertama sekali kita kena tengok lah. Kalau ada je candle arah berlawanan, maksudnya kita tak kisahlah antara candle arah awal ataupun candle arah kukuh. Bila ada je candle arah, kau kena perhatikan MA5 high ataupun low ni. Kau tengok bila dia close, dia bersilang tak. Bila dah bersilang macam ni, aku nasihatkan kita just cut loss je lah. Bila bersilang macam ni, maksudnya dia nak bertukar. Kecuali dia bersilang balik. Contoh. Waktu kau entry macam ni, ni MA510 berada di atas dan MA5 berada di bawah. So dia ada gap macam ni lah. Tapi bila dia nak bertukar, so dia akan bersilang macam ni. Beza kat sini, dia nampak. Dia tak, bila dia bersilang, dia akan start nak tukar arah macam ni. Dia start bersilang balik. Tapi dia tak ni sangat lah. Tak nampak sangat lah dia punya ni. So bila dia ada candle arah baru kat sini, so contoh kat sini aku nampak dia ada candle arah baru sini, dia start bersilang balik. So dia akan kemungkinan dia akan bertukar arah lah. Bertukar arah maksudnya dia akan pergi mencari top BB ke low BB ke. Kadang-kadang ada je walaupun dia buat candle arah, tapi dia dia patah balik. Tapi masuk kat sini apa aku cakap kat sini adalah target utama bila kita berada je keluar je candle arah berlawanan, itu kita kena ready untuk cut. Okay. Kalau kau nak selamat, nak trade secara selamat ni, kau ada candle arah kau je lah. Lepas tu kau tunggu je lah signal lain. Bukan susah pun. Sebab benda ni nanti indikator bagi juga alert lagi. Kalau ada kau tengok balik. Contoh macam ni aku cakap. 50 kena berada di atas. Di antara ni lah. Aku cakap sini. Berada di tengah-tengah ni. Sebenarnya dia tak berapa cantik. Lepas tu BB pun tak cantik. Walaupun ada re-entry sell momentum. Dia ada beza tau dengan dua ni lah. Nampak dia ada beza. Sini dia nampak je. Naik. Ini tengah trending. Lepas tu ini memang cantik lah. Lepas tu dia buat arah macam ni. So dia dah kau boleh apa? Kau boleh happy sikit lah bila ni. Yang ni contoh dia tak dapat buat momentum. So dia pun patah balik. Kalau dia buat momentum macam ni. Buat momentum. Kau hold je lah. Sini masuk lagi. So bila dia start masuk balik baru boleh lah. So itu je lah kot untuk ni. Sebenarnya banyak lagi kalau aku cerita ni. Cumanya kalau untuk yang simple cara nak trade tenang, aku guna itu je. Di M5 ke M1 ke M15 ke. Kalau H1 ni macam lama sangat kan. H1, H4 ni kadang lama. Kalau kau guna untuk time frame kecil-kecil untuk macam scalping 1 topik 2 topik, kau guna je lah M5, M15. So dah cukup lah. 3 time frame ni boleh lah untuk daily punya setup, daily punya trade lah. Okay. So setakat ni itu dulu daripada aku. Kalau ada apa-apa nanti update, nanti aku akan beritahu kemudian lah. Okay, Assalamualaikum.